saya handle 23,000 data dalam research saya. Dan banyaklah algoritma AI yang kita telah gunakan. 3,000 data. 23,000 data. Maka kalau Dr. Siti Sarwan pakai, personanya macam ni, pemikiran dia macam dia jawapan yang dia nak macam begini. Dia boleh learn kita punya karakter. Sebab itu kalau macam ChatGPT, kita boleh create kita punya persona. What traits can we have? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga UiTM. Kembali lagi dalam Research Podcast edisi yang ketiga bagi tahun 2025. Sebelum ni kita dah pun bersama dengan beberapa pakar ataupun penyelidik yang bercerita pasal banjir, yang latest one cerita pasal angkasa, kajian angkasa, dan kali ini kami akan bawakan kepada anda sesuatu yang berkaitan dengan teknologi AI ataupun kecerdasan buatan, artificial intelligence. Semua orang bercakap pasal AI pada zaman sekarang ni. Even kalau tengok filem ataupun movie Agent Ali pun berkenaan dengan AI juga kan. Jadi dengan untuk hari ini perbincangan berkenaan dengan AI dan pembelajaran mesin dalam penyelidikan moden, kita bawakan khas tetamunya iaitu Dr. Siti Sarwan. Alhamdulillah. Terima kasih doktor kerana sudi hadir dalam membincangkan dari podcast kami pada kali ini. Terima kasih Cik Izzat. Okey doktor, sebelum kita pergi lebih lanjut, mungkin kita nak kenal dulu bersama dengan doktor. Boleh doktor kenalkan diri secara awal? Mungkin orang nak tahu gaklah sejarah-sejarahnya. Ya. Okey, baik ya. Terima kasih kepada Cik Izzat ya. Okey, seperti yang dimaklumkan, saya Dr. Siti Sarwan Saleh. Saya merupakan pensyarah sains komputer daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Saya memulakan kerjaya di UiTM pada awal tahun 1996 ya. Jadi bermakna ini adalah tahun hampir ke-30 saya bersama UiTM di dalam bidang sains komputer. Saya juga alumni Diploma Sains Komputer pada tahun 1987. Diploma Sains Komputer. Ya. So, diploma di UiTM? Diploma di UiTM, kemudian saya meneruskan pengajian di UKM. Untuk ijazah sarjana muda sains komputer. Kemudian saya join sewaktu itu masih lagi ITM. Saya menjadi pensyarah ITM dan kita ambil study leave ke UPM untuk pengajian masters. Selesai masters, saya terus ditawarkan untuk PhD di UPM juga. Ya, pada masa itu di dalam bidang computer vision ya, dalam bidang computer vision ni dia berkait dengan grafik ya, tetapi bukanlah grafik sebagai end user tetapi grafik sebagai pembina algoritma. So semasa pengajian PhD itu saya belajar data mining sekali lagi, walaupun semasa ijazah sarjana muda saya dah ada subjek yang kita belajar AI, tapi masa itu teori sahaja. Jadi hands on ya. Sewaktu master degree dah ada. Ya, telah ada. Sekitar tahun waktu bila tu? 1988. 88 lagi sebenarnya. Ya, 88 90 AI kita dah ada satu buku teks AI yang kita pakai pada ketika itu. Tetapi hanya melalui teori. Jadi apabila saya melanjutkan pengajian di peringkat master dalam bidang programming juga ya, computer science programming. So kita banyak bangunkan AI algoritma pada ketika itu iaitu tahun 2000, which is 25 tahun yang lalu. Kemudian ya, saya sambung PhD pada tahun 2003. Saya membangunkan geometric modeling iaitu bidang grafik yang mana pengkelasan data. Pada masa itu saya handle 23,000 data dalam research saya. Dan banyaklah algoritma AI yang kita telah gunakan. 23,000 data. 23,000 data. Algoritma AI, algoritma machine learning kami telah gunakan semasa pembelajaran, tetapi algoritma ini belum dikomersialkan. Jadi saya kenal AI ini rasanya hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun ni doktor? Hampir 30 tahun. Jadi doktor, bila doktor katakan dah kenal AI hampir 30 tahun, ialah semacam usia doktor bersama dengan UiTM juga lah kan. Apa yang menginspirasikan doktor
membuatkan, yalah, masih lagi berkenaan dengan AI. Masih lagi ya. Sebelum itu saya nak membuat sedikit disclaimer. Bidang saya bukanlah fundamental AI. Di Fakulti Sains Komputer kita ada ramai pakar-pakar ataupun pensyarah ataupun akademik yang memang pakar dalam AI. Tapi mereka daripada bidang fundamental. Mereka build algorithm. Saya daripada bidang sains komputer lebih kepada applied AI. Kami menggunakan algorithm di dalam sistem model ataupun apps yang kami gunakan. Jadi berbalik kepada soalan, apakah yang menginspirasikan penggunaan AI? Kebelakangan inilah ya, saya terlibat dalam banyak projek konsultansi sejak 15 tahun yang lalu. Dan saya dapat lihat klien kebanyakannya klien terdiri daripada sektor awam, kementerian, daripada GLC dan juga daripada industri, sama ada syarikat yang besar ataupun syarikat yang kecil. Kebanyakannya yang datang kepada tim saya adalah untuk memohon agar kita masukkan dalam elemen AI dalam sistem yang dibangunkan. Jadi ini bermakna kepakaran AI itu adalah kepakaran yang niche. Industri maklum tentang AI, tetapi ada beberapa algoritma yang perlu ditambah baik dengan variable-variable yang memerlukan penyelidikan. Jadi melihat kepada keperluan klien, maka saya rasa saya perlu juga membantu klien menyelesaikan masalah dan juga saya perlu menguasai AI. Mungkin bukan dalam fundamental aspek tetapi lebih kepada aplikasinya. Okey, saya suka nak highlightkan yang apa yang Dr. katakan tadi. Ada dua cabang. Satunya yang memang berkenaan dengan algoritma. Satunya adalah yang menggunakan algoritma tersebut kan. Betul. Jadi kebiasaan yang doktor ni lebih kepada yang menggunakan app, kita panggil applied. Dan dibawakan ataupun disalurkan kepada industri, kementerian dan GLC dan sebagainya kan. Sebagai problem solver. Okey. Baik, saya terusnya doktor. Sebenarnya sebelum kita pergi lebih dalam, ada yang tadi kita cakap yang pasal algoritma, pasal yang menggunakan. Untuk umum mengetahui bahasa ringkasnya mungkin apa sebenarnya AI tersebut. Apa bezanya AI? Selalu AI selalu diguna secara bertukar-tukar. Kadang-kadang disebut AI, kadang-kadang disebut bersekali dengan machine learning. Jadi dia ada persamaan dan ada perbezaan. AI ini adalah satu kecerdasan buatan manusia, untuk menyelesaikan masalah manusia. Di mana dia meniru cara manusia itu berfikir. Jadi perkataan meniru itu datang daripada mana? Dia perlukan satu model di dalam AI ini untuk meniru. Itu kita panggil machine learning. Engine meniru itu ataupun the brain of the robot contohnya. Robot itu ada AI, ada elemen AI. Rumah yang ada lengkap autopasi itu dia ada elemen AI. Tetapi engine untuk train adalah terdiri daripada algoritma. Itulah machine learning. Ada banyak algoritma di bawah machine learning. Kalau di Fakulti Sains Komputer, pelajar-pelajar kita dedahkan semua algoritma ini. Dan bagi penyelidik di Fakulti Sains Komputer juga, mereka sentiasa menambah baik dan inovatif kepada algoritma machine learning ini. So, dia membawa kepada saya nak faham bagaimana AI dan pembelajaran mesin mula memberi impak dalam pelbagai bidang penyelidikan. Ini soalan ni ialah kita di Jabatan Penyelidikan dan Inovasi, kita buat khususnya lah kita punya core business adalah berkenaan dengan penyelidikan kan. Jadi bagaimana AI dan pembelajaran mesin ni boleh beri impak dalam pelbagai bidang penyelidikan? Dalam pelbagai bidang penyelidikan. Saya fokuskan dulu bagaimana dia memberi impak kepada penyelidikan lah dahulu, baru kita pergi kepada bidang-bidang. Ya, betul. AI contohnya aplikasi ChatGPT mula berada di penggunaan awam pada November 2022. Selepas itu dia meledak. Dan dia menjadi sangat popular, semua orang sangat curious apakah dia ChatGPT. Dan perkembangan daripada 2022 itu dalam masa 3 tahun
maka ramai telah ada penyelidik-penyelidik, pakar-pakar yang saya lihat dari dalam dan luar negara menggunakan ChatGPT dan DeepSeek ini contohnya dalam penyelidikan. Jadi dari segi penyelidikan, ChatGPT atau DeepSeek dia boleh memberi idea basic. Dia boleh menjawab soalan seperti the definition of the terms, untuk kita stimulate ataupun trigger problem statement. Daripada problem statement kita boleh derive research question dan juga research objective. Dari situ juga boleh kita hasilkan scope. Jadi bagi penyelidik-penyelidik seperti saya, objektif, problem statement dan juga ni, especially dari segi language, especially orang teknikal yang tidak begitu mahir dalam menyusun language, ChatGPT boleh bantu. Selain pada Killbot juga boleh bantu. Begitulah dia impaknya kepada penyelidikan. Dan bagaimanakah AI ini boleh digunakan dalam bidang yang lain? Jadi AI ini dia cross disiplin. Dia merupakan tools dan dia mempunyai semua knowledge seperti mana telah dilatih, sebagaimana telah dilatih oleh manusia. Apa yang dia maksudkan telah dilatih oleh manusia? Kita ada banyak beri input sebenarnya kepada ChatGPT. ChatGPT juga dia menjalankan information crawling. Bila dia menyelesaikan pertanyaan kita, dia crawl, dia merayap pergi kepada laman web ataupun web page universiti, journals ataupun paper untuk memberi jawapan kepada kita. Maksudnya kalau dulu kita guna Google, Google tu kita web search dia dekat situ, dia akan keluar. So kalau ChatGPT ni sebenarnya dia ada engine. Dia ada engine di dalam yang telah dilatih oleh dia punya developer dia. Contohnya saya developer. Saya beritahu ChatGPT sekiranya ada soalan tentang problem statement. Dia perlu ada 3 paragraf. Kemudian paragraf pertama apa, paragraf kedua, paragraf ketiga apa. Perlu ada 7 citation. Saya train ChatGPT. So, sekiranya Cik Zat tanya tentang teater, buat problem statement tentang thesis teater. Format kita dia dah ajar dah. Perlu ada format-format tersebut. Yang mungkin dia tidak ada adalah citation, references. Jadi bagaimana dia nak cari reference yang tepat, dia melihat maklumat terdahulu yang telah diajar oleh developer tersebut. Itulah maksud kita panggil, kita train AI sistem itu. Jadi bidang-bidang lain, kesihatan, engineering, farmasi, art and design, alam bina, architecture, seni tari, business management and accounting, knowledge tu, corpus tu dah memang telah wujud dan telah dimasukkan di dalam otak. Contohnya otak ChatGPT ni, otak dia bukanlah macam bentuk otak kita, tetapi dia adalah kita panggil neural network. Information yang disimpan dalam bentuk abstrak, kecerdasan yang disimpan dalam bentuk 10 ataupun circuit 1010 dalam sistem komputer itu. Dia ambil maklumat tu daripada kita latih. Memang latih tu. Dia latih. Developer lah yang melatih. Create benda tu. Dan itu pada tahap permulaan. Tetapi apabila 3 tahun kita dah gunakan, seluruh dunia dah guna 3 tahun. Since 2022. Secara tidak langsung kita juga train dia. Kita train dia. Dengan soalan yang kita tanya. Sometimes masa mula-mula kita guna ChatGPT dengan prompt-prompt yang salah, dengan prompt-prompt yang betul, dia tahu behavior kita. Behavior kita, dan dia tahu pengguna ini dah akademik, maka kalau Dr. Siti Sawa pakai personanya macam ni, pemikiran dia macam ni, jawapan yang dia nak macam begini. Dia boleh learn kita punya karakter. Sebab itu kalau macam ChatGPT, kita boleh create kita punya persona. What traits that you have. That's why lah kalau saya tanya soalan, contohnya soalan problem statement tentang endangered animal, dan mungkin cameraman kita juga bertanya, Cik Amal juga tanya, jawapan dia mungkin berbeza sebab dia dah kenal
kenal traits kita. Saya tanya, Cik Amal tanya, Cik Izzat tanya, jawapan mungkin tak sama. Selain daripada prompt. I see. Oh, prompt lain pula. Cara kita prompt tu maknanya cara kita bertanya. Ya. Cara kita bertanya juga memberi implikasi kepada kualiti jawapan. Jadi apabila nak bertanya tu pastikan kita dalam konteks. Kalau tidak dia akan bagi jawapan yang merata-rata. Lepas tu kita kata tak berapa cerdik lah ChatGPT ni kan. Oh, kalau kita tengok sekarang dah ada banyak doktor dia punya aplikasi dan apps dia. Kalau sini analisis data dan ramalan kita ada Smart PLS, Rapid Miner, ada ChatGPT. Boleh doktor maybe selain daripada ChatGPT ChatGPT ni kita selalu sebut dengan DeepSeek selalu sebut sebab dia percuma. Yang lain ni berbayar dan dia adalah customized, maknanya specific purpose. ChatGPT dia generate purpose, DeepSeek juga generate purpose, tak perlu bayar, masih boleh guna 4.0 version yang terbaik lah. Kalau macam ChatGPT, kalau berbayar dia ada sedikit penambahan dari segi maklumat yang dikongsikan. Selain daripada ChatGPT, Mendeley contohnya, dia membantu untuk kita buat thematic review. Dia ada elemen AI juga untuk kita perbaiki grammar kita. UiTM sendiri subscribe Quillbot. Quillbot sebenarnya ada elemen AI. Dia natural language processing di situ. Kemudian yang selalu kita nampak dalam iklan-iklan poster-poster sekitar UiTM, Smart PLS untuk membuat analisis terhadap data kualitatif, kan? Buat prediktif pun boleh. Ada banyak features di situ. Kemudian yang popular juga adalah untuk membuat penyelidikan kualitatif tu kita dah ada data, kita transcribe dan kita nak classify data, nak buat thematic analysis. NVivo merupakan AI apps yang juga sangat membantu. Seterusnya kalau pelajar-pelajar daripada sains matematik, statistik yang menjadi demand di kalangan industri pada masa ini adalah kebolehan mereka handle big data. Jadi kalau dalam CV mereka ada Power BI Fabric, Microsoft Azure dan juga Tableau, maka mereka sangat marketable. Itu adalah tools untuk handle big data. Dan seterusnya kalau pelajar-pelajar engineering, matematik yang ingin membuat neural network, MATLAB AI Toolbox adalah tools yang membantu mereka menjalankan penyelidikan. Jadi dalam pasaran ada banyak sudah AI tools tetapi yang kita selalu rujuk kalau AI je ChatGPT. Dia mana common ataupun the famous AI yang kita akan pakai lah. Sebab dia multi purpose. Even AI pun dah ada macam dekat WhatsApp. Sebab wife saya pun dia tanya ChatGPT tu macam dekat WhatsApp dia tanya kan. Nak mari nak makan apa. Saya sendiri beri kepada pelajar sebab saya tak dia cepat grab information dan cepat respon kepada saya. Saya sendiri pun guna WhatsApp version. Walaupun kita ada web version, WhatsApp juga paling cepat. Lagi cepat lah? Ya, lagi cepat. Saya tak ada, mungkin saya kena lah. Kena ada. Everybody kena ada sekarang. Tapi the purpose dia adalah untuk get the information lebih cepat. Sebab kita sebagai akademik apabila ditanya satu-satu perkara, jawapan kita mesti tepat, mesti berasaskan fakta dan kita menggunakan definisi ataupun terminologi yang betul. Jadi kita gunakanlah ChatGPT untuk meningkatkan dan memperkasakan kemahiran kita dalam pesona akademik kita lah. Baik. Masih doktor. So itu berkenaan dengan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan AI teknologi. Kita dah pun tahu sedikit beberapa AI yang ada dekat market sekarang lah kan. Kita ada yang common ChatGPT lah dan yang selebihnya yang doktor telah ceritakan tadi. Tapi kita akan berhenti di sini dan kita akan bersambung pada bahagian yang kedua yang kita akan masuk lebih kepada etik dan juga penyelidikan. Bagaimana AI ini membantu dalam penyelidikan oleh pensyarah-pensyarah di UiTM dan bagaimana cara yang betul ataupun etiknya. Seperti yang doktor
katakan pada saya di awal sebelum buat rakaman tadi, biasanya teknologi ni dia akan sekali dengan etik. Mesti datang bersekali dengan etik. Okey, mesti datang bersekali dengan etik dan janganlah kita salah gunalah kan. Ya, betul. So kita akan sambung pada bahagian yang kedua. Jumpa lagi dalam Research Podcast yang kedua. Terima kasih kerana mendengarkan podcast ini. Research Podcast ini dibawakan oleh Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM. Sila ikuti perkembangan dan info terkini tentang penyelidikan dan inovasi UiTM di kesemua platform media sosial kami, terutama di Facebook Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM dan juga Instagram kami JPI_UiTM. Dan jangan lupa untuk menekan butang subscribe YouTube JPI UiTM serta menekan butang loceng bagi mengikuti kesemua video terbaru termasuklah Research Podcast ini. Terima kasih dan teruskan mengikuti perkembangan terbaru Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM.